Kedatangan Image 2026 seiring dengan AI dan kita ada 3 sudut pandang yang berbeza yang kami nak bawakan kepada anda. Saya perkenalkan yang pertama di sebelah kiri Rena tu adalah rakan lamanya yang pernah bersama-sama juga ketika zaman dan juga era kegemilangan satu ketika dahulu. Zaman wanita ini lah. Cik Hafiz Mustafa, seorang perunding Image. CEO QCarry. Ya, betul, bersama dengan kita. Hafiz, mungkin kita boleh sentuh juga kalau satu ketika dulu seorang perunding image ini memang antara peranan yang pentinglah untuk merubah ataupun memberi satu penampilan baru kepada individu. Tetapi dengan adanya AI, bagaimana nak bergerak seiringan ni? Okey, syarikat saya QCarry adalah antara konsultan dalam bidang ni yang telah menggunakan AI. Sejak mula-mula kerajaan menggunakan AI, kita ada start gunakan AI. Wow. Kita ada satu AI namakan Fiza dalam website kita QCarry.com. So orang boleh tanya dekat situ apakah mereka nak tanya secara percuma. So, gunakan AI adalah, apa kita boleh guna adalah AI akan membantu kita untuk jawapan yang lebih cepat. Even sekarang nak tahu warna yang sesuai apa guna AI juga. Tangkap je gambar, lepas tu AI bagi tahu apakah warna sesuai. Dulu saya gunakan yang warna all the color punya tu. Sekarang tak perlu dah. Semua gunakan AI. Dan bila kita ada AI sebagai seorang konsultan sekarang ni, saya lebih tahu apakah yang pelanggan saya nak. Itu paling penting sekali. Sebab itulah bertahan. Sebab kita kena ubah mengikut keadaan. Kita dulu mula-mula Gen X, lepas tu Gen Y, lepas tu millennial, sekarang ni Gen Z. Dah berbeza-beza dia punya generasi dan kehendak pun berbeza. Dan tapi saya bagi tahu saja, AI walaupun dia bantu kita macam-macam, satu perkara dia tak boleh buat. Dia tak ada emosi. Lepas tu konsultan masih diperlukan. Sebab pada pandangan saya, nombor satu, walaupun apa yang berlaku, yang nombor satu punya perkara penting dalam image dan keterampilan adalah emosi anda. Okey, saya nak sahut apa yang awak cakap tadi. Awak ada Fiza tadi tu kan? Yes, correct. Awak ada satu aplikasi AI untuk menjawab kepada setiap pertanyaan pelanggan. Betul. Macam mana awak memprogramkan AI tersebut untuk memastikan bahawa jawapan kepada semua pelanggan tersebut adalah tepat, adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan tersebut? Macam mana saya tanya awak? Okey, macam mana? First adalah kita develop AI tu, bukan saya develop, tim saya develop. Lepas tu saya akan feed apakah ilmu saya dalam tu. Macam doktor cakap tadi lah, bagi data. Kita akan feed dan ilmu saya tu bila lama AI, dah saya perasan AI semakin lama semakin cerdik. The best thing, dia start bercakap macam saya. Sama. Lebih kurang. Semakin lama, semakin orang cakap dengan dia, cakap saya. Last sekali, Fiza jadi Hafiz kot. Dia start bercakap saya. Dia sangat pandai bercakap. Dia dah macam ikut saya, cara saya bercakap, saya menjawab. Tapi kita program ke AI itu, end of the day, dia punya konsep dia adalah bagi nilai tambah pada pelanggan saya dan juga bagi nilai tambah pada perniagaan saya. Itulah cara AI itu. Dan saya menyerulah kepada semua orang, please lah, pergilah tengok AI punya boleh gunakan untuk anda punya perniagaan. Kalau tidak, anda akan ketinggalan. Yes, correct. AI. Lah, ya? Okay. Baiklah. Itu seruan sampai please lah tengok AI ni. Kita nak tanya dengan juga pada pagi ini, awal tahun 2026, ilmu berkaitan dengan image seiring dengan AI. Cik Hafiz, mungkin kita terlepas pandang pada soalan yang paling penting ni, 2026. Tanpa mungkin mengambil kira AI dan sebagainya juga, tapi sebagai seorang perunding image ni, kemana sebenarnya image 2026 ni yang daripada pembacaan seorang perunding image ni? Pada saya image 2026 lebih kepada apakah yang Gen Z mahukan. Ikut Gen Z punya selera lah. Yes, it's all about Gen Z. It's all about baggy, masih keluar lagi baggy. Warna lebih pada warna-warna macam pastel, warna-warna macam cerah sikit macam tu. Tapi saya tetap suka warna hitam. This is my colour. Okay. Gen Y. Saya bukan Gen Y sangat. cerita kat orang. Saya cuba memudakan sikit. Okay. So, image lebih kepada, saya rasa lebih pada relax. Even sekarang dah tengok kerajaan pun dah cakap dah tak boleh pakai tie, tak perlu pakai macam mana. Image 2006 lebih kepada relax. Tetapi yang paling penting sekali adalah kena ada kefahaman dan ilmu berkenaan dengan garis kod panduan pakaian supaya sesuai pergi ke majlis. Paling utama sekali, walau apa pun AI dan sebagainya, perkara paling penting adalah common sense atau akal fikiran. Oleh itu kita kena sentiasa mendidik generasi, siapa bukan tak semestinya generasi yang muda, generasi yang sudah berumur pun kena ada common sense tentang keperluan untuk anda berpakaian mengikut majlis, mengikut kod dan mengikut situasi di sekeliling anda. Itu yang ramai orang kurang. Tak kira lah walau bagaimanapun
ataupun ledakan AI ni, protokol perlu dijaga. Yes, protokol, etiket dan juga pada penting adalah common sense dan juga minda anda kena positif untuk menghadapi perubahan yang berlaku. Ada perunding image, Betul. ada seorang academician, dan ada seorang pempengaruh lah bersama dengan kita yang masih lagi tenang untuk menutup siaran pertama kita di tahun baru ini bersama-sama. Tapi saya nak tanya terlebih dahulu kepada Hafiz lah. Hafiz, 2026 ni sebab ada yang kata macam warna apa yang in, sebab orang dah nak bersedia dah ni. Puasa dah tak lama ni. Musim perayaan pun dah bakal menjelang ni. Apa yang orang perlu bersiap sedia dengan 2026? 2026. Pada saya warna yang in sekarang ni adalah warna-warna ala pasteli, warna putih-putih sikit, warna-warna macam tu dan saya rasa lebih kepada tone yang macam kilat-kilat sikit. Kilat-kilat sikit. Macam ni. Tadi saya tegur. Lawa dengan perunding image kami ni. Saya dah tengok tadi. Masa dekat dalam make up room jadi cantiknya. Bukan saya, terima kasih untuk Kai BK yang menata rias kita Tetapi hari ini. bukan semua orang boleh pakai macam ni. Sebab kalau orang tu, sorry saya cakap ya, kalau macam bentuk badan yang mungkin kalau dia tak selesa dengan bentuk badan dia, kalau pakai yang terlalu berwarna-warni, terlalu macam aluminium ni, terlalu macam shiny sangat, lagi nampak besar, tak sesuai. Tapi again, saya rasa, bergantung kepada apakah anda mahukan. Image is all but image adalah subjektif. Yang paling penting apa yang anda mahukan, apa yang anda perlu tunjukkan. Soalan saya mudah saja. Mana datang dulu? Apa yang kita suka ataupun apa yang sesuai dengan kita? Yang dua-dua adalah, yang nombor satu adalah SS, suka dan selesa. Kita suka, kita selesa. Bukan kita suka saja. Yang penting orang lain selesa dengan kita. Itulah image. Kalau you bergaya macam mana pun, you pergi majlis tak sesuai, orang tak selesa, itu bukan image yang baik. Dan pengalaman saya dah buat, dah lama dalam bidang ni, buat corporate training dan sebagainya. Saya banyak corporate dengan kerajaan swasta dan sebagainya. Saya rasa salah satu sebab kenapa orang tu lambat naik pangkat ke, lambat kejaya ke adalah kerana image dia. Image is not all about apa anda pakai, tetapi cara anda bercakap, cara anda berjalan, cara anda makan, and how you buat orang lain rasa tentang diri anda. Cara kita present diri kita secara layak. Bersemangat saya mulakan 2026 ni. Kalau you ketua macam mana pun, kalau you naik pangkat cepat pun, you pergi tempat baru dengan image you bawa daripada pejabat lama, bawa pejabat yang baru, mungkin image adalah berbeza. Tak boleh sama. Dia kena gunakan konsep, diberi sebagai nama mirroring. Mirrorkan keadaan orang sekeliling anda. Itulah image. Faham? Beza Kalau kat sini lain, kat sana lain. Sokong. Dan benda tu AI mungkin tak boleh buat lagi. Sekarang ni saya tengok mirroring keadaan sekeliling. Okey, baik. Saya faham. Satu soalan ringkas. Sesuai atau tidak warna ni untuk ni? Boleh lah. Tapi kan saya rasa dia boleh. Saya rasa saya tak bawa dia punya dia sesuai warna, dia sama kategori dengan saya. Kita warna malam. Warna malam. Warna malam sama dengan saya. Warna macam ni, yang warna blue black, warna bold. Blue black, warna boleh lah, bukan saya. Olive green. Boleh lah. Black, boleh lah ni. Jujur. Yang penting dia tetap handsome. Ayat dah ubah ya. Tadi masa konsert handsome juga. Okey. Saya pun SS dengan yang berdua ni juga. SS. Okey, betul lah. Syok dan selesa. Suka dan selesa. Kita nak ucapkan kepada semuanya, semoga terus maju jaya tahun 2026 ni. Terima kasih Hafiz yang dah pun memberikan saya satu pengajaran berguna lah ya. Supaya tidak lagi keluar dengan boleh lah. Kena terbaik lah. Terima kasih kepada Encik Hafiz Mustafa, perunding image. Ada juga Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Zaira Abdul Rahim, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, dan juga Syams Sheila Nasrah Syamsuddin. Syizkui. Betul lah? Syizkui. Syizkui, betul. Okey, pempengaruh sama kita.